Pernah terfikir tak, kereta korang sebenarnya bergerak sebab bangkai dinosaur purba yang dah hancur lumat? Betul ke teori ni atau kita kena tipu? Hari ni kita bongkar rahsia minyak petrol. Proses ni sebenarnya berlaku jauh di bawah tanah, melibatkan tekanan bumi yang sangat ekstrim selama berjuta tahun lamanya. Sisa hidupan laut purba tertimbus bawah sedimen. Tekanan dan haba tinggi tukarkan sisa tu jadi cecair hitam pekat yang kita panggil minyak mentah atau petroleum. Kilang penapisan panaskan minyak ni sampai mendidih. Wap yang naik tu diasingkan ikut suhu. Barulah jadi petrol, diesel dan gas untuk masak kat dapur korang. Tapi sebenarnya bukan semua petrol datang dari dinosaur tau. Kebanyakannya datang dari plankton dan alga kecil yang mati berjuta tahun sebelum dinosaur wujud lagi. Bayangkan kalau kereta korang tiba-tiba berbunyi sebab dia sebenarnya tengah bawa roh plankton purba yang tengah marah sebab kena bakar jadi tenaga. Kelakar Dah tahu asal-usul minyak? Like dan follow kalau korang nak tahu lagi fakta pelik. Komen, korang rasa harga minyak akan naik lagi tak?